Kadar pertumbuhan dia pun naik. Dulu kalau kita tak bagi Dolomix tu, kita boleh tengok sebagai contoh satu hari dia boleh naik 1.2, 1.2 kilo sehari kalau feedlot. Sekarang dia boleh naik sampai 1.5 hingga 1.8. Nama saya Azmawi. Saya dah masuk tahun ni, kita dah tahun ke-8 menternak lah. Untuk Dolomix ni kita alhamdulillah kita dah pakai setahun setengah kita dah pakai. So untuk lembu breeding dan lembu feedlot kita ada dua program di sini, breedlot dengan feedlot. So breedlot memang kita nampak jauh perbezaan lah. Jauh perbezaan daripada segi kitaran biang dia, dari segi anak-anak yang lahir, daripada segi susu yang terhasil pun banyak, daripada kadar kematian memang jauh beza. Jadi memang kita pakai kat sini sebab kita menggunakan dedak bancuan sendiri. Jadi kita masukkan sekali lah Dolomix tu dalam bancuan. Contoh dia lembu baru beranak, so susu dia memang nampak beza, memang banyak. Itu yang pertama lah. Nombor dua, kadar pertumbuhan dia pun naik. Dulu kalau kita tak bagi Dolomix tu, kita boleh tengok sebagai contoh satu hari dia boleh naik 1.2, 1.2 kilo sehari kalau feedlot. Sekarang dia boleh naik sampai 1.5 hingga 1.8. 1.5, 1.8. Tapi dengan syarat memang kami kena pakai dedak yang betul lah. So protein kita orang set up 17-18% protein kandang kami. Set up 17-18%. So kita memang, kenapa kita pakai bancuan dedak sendiri, sebab kita boleh set up, kita tahu kita punya bahan mentah tu berkualiti. Tu yang pertama. Nombor dua, kita tak pakai pellet sebab kita dah try pellet dan dedak tu, dia punya protein rosak. Sekarang turun sampai 13-14. So kita pakai dedak bancuan sendiri macam ni lah.